Baru-baru ini saya kongsikan satu video berbincang tentang kebaikan keburukan tinggal di negara Muslim ataupun majoriti Muslim berbanding dengan di negara Muslim adalah minoriti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi, maklum balas, komen. Di YouTube ada satu komen yang menarik perhatian saya dan ia perlu kepada maklum balas segera. Aish31 Lilin mengatakan bahawa ada hadis yang melarang orang Islam tinggal bermastautin di negara bukan Islam. Tapi dalam masa yang sama kita juga faham kadang-kadang rezeki kita ada di negara berkenaan. Cuma manusia ni kadang-kadang iman tak kuat, lebih cenderung untuk memiliki sebanyak harta daripada memikir akhirat. Maaf, itu hanya pandangan saya untuk ini. Komen ini ada banyak kandungan yang perlu dicerakin. Saya petik terlebih dahulu bahagian pertama tentang motif orang berhijrah. Janganlah secara pasif-agresif melontarkan kecaman bahawa mereka yang berhijrah tidak mempedulikan larangan daripada Nabi SAW, tidak pentingkan akhirat dan berhijrah kerana mengumpul harta. Ada banyak sebab mengapa orang mengambil keputusan berhijrah. Ada orang berhijrah kerana faktor keselamatan. Semasa tinggal di tanah airnya, sesama umat Islam sendiri, mereka menerima ancaman keselamatan antaranya kerana perbezaan pandangan politik, dan di kalangan mereka yang berhijrah atas faktor ini adalah daripada kalangan alim ulama sendiri. Ada juga di kalangan umat Islam yang berhijrah ke negara Muslim itu adalah minoriti kerana mereka menjadi mangsa kepada sihir yang tidak dibuat oleh orang bukan Islam, tetapi malangnya menjadi kebiasaan di dalam setengah masyarakat umat Islam sendiri. Ada juga situasi mereka yang berhijrah ini melakukannya kerana anak mereka mempunyai diagnosis tertentu, ada keperluan khusus untuk pendidikan anak tetapi ia tidak diperolehi di tanah air masing-masing. Mereka mengambil keputusan berhijrah untuk mengutamakan pendidikan anak-anak. Apabila mereka ini berhijrah, tidak semestinya mereka berhijrah daripada rumah kecil di tanah air kepada rumah yang lebih besar di luar negara, daripada gaji yang lebih kecil kepada gaji yang lebih besar di luar negara, daripada pangkat yang rendah kepada pangkat yang lebih tinggi apabila keluar negara. Malah ramai yang selepas berhijrah hidup mereka jauh lebih susah berbanding ketika di tanah air, tetapi mereka berkorban demi kepentingan lain yang perlu diberikan keutamaan. Itu yang pertama. Keduanya, hadis Nabi SAW yang dirujuk mengatakan bahawa baginda melarang orang Islam tinggal bermastautin di negara bukan Islam. Hadis berkenaan ada perbahasan mengenainya, ada konteks yang perlu difahami dan tidak harus diambil secara literal. Antaranya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika berlakunya peperangan Khath'am. Perbahasan tentang kedudukan hadis ini, lengkap tidak lengkap, sahih tidak sahih, saya kurang berkeahlian untuk mengulas mengenainya. Tetapi konteks yang berada berkaitan dengan hadis ini ialah apabila ada di kalangan tawanan perang yang telah terbunuh akibat daripada kekeliruan yang berlaku, mereka tidak dikenali sebagai Muslim kerana mereka tinggal di kalangan orang bukan Islam. Larangan ini merujuk kepada keadaan di mana adanya risiko-risiko sama ada membabitkan kebebasan mereka untuk mengamalkan Islam jika tinggal di negara non-Muslim, ataupun ancaman keselamatan seperti yang dimaksudkan ini. Seandainya situasi berkenaan tidak berlaku, malah dalam banyak keadaan pada tahun 2025 ini berada di negara non-Muslim memberikan ruang yang lebih bebas untuk agama itu dapat diamalkan tanpa gangguan dan tanpa ancaman, maka hadis berkenaan tidak harus diambil secara literal. Nasihat saya, apabila kita hendak melontarkan komen seperti ini, jangan kita secara pasif-agresif mengecam, menyakiti sesama umat Islam dengan pendapat sedemikian. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan adakah ilmu yang digunakan untuk memberikan komen sedemikian rupa boleh dijustifikasikan bahawa ia ditulis dengan maksud yang benar. Wallahualam.